2, 3, go! Jangan jatuh mah. Wow. Saya prefer pakai zipper tu kasut. Sebab nak kena pijak. Sekarang ni dah boleh standby, tegakkan badan. Standby badan dah standby. Jangan macam malas nanti tak bangun. Okay, so first yang kawan-kawan ni pijak kaki dia. Yang kat sini. Yang ni bila dah tarik tangan, terus tegak badan. Tegak je badan. Okay? Okay, so tengok ni. Okay, sabar dulu, sabar. Tengok ni. Bila dah ni, dah pegang tangan dia, angkat terus tarik. Apa lah? Boleh, 1, 2, 3, go. Dia akan melambang ke 3. Ini dia, sebab dia pandai ni. Bila dia nanti, dia akan jatuh naik, yang once jatuh, dia akan jatuh seterusnya, akan jatuh kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau tak ada yang jatuh pertama, dia tak akan jatuh selama-lamanya. So yang patut belakang push dia ke yang ni. Tolak. tolak dia ke atas. Ya, tak kencing ya. 1, 2, 3. Okay, angkat kaki. Angkat. Sentiasa bergerak. Tak boleh. Tak bergerak. Tak je. Kau pegang je tiang. Peluk tiang. Tak guru dia jam. Ni duduk tangan kat sini. 2, 3. Dah, sampai. Siap sampai. Yang mana bawah? Yang depan. Yang mana bawah? Bawah dekat tiang. Okay. Angkat kaki ke depan. Letakkan dia ke dinding ataupun tiang supaya dibiasakan dengan diri. Kaki dia tu, berat badan campur dengan berat sekarang ni berapa? Jadi berat badan berapa? 61. Campur sekarang ni 2 tu. Berapa tadi? Sebelah 3 punya. Okay, pusing belakang. Okay, mancing. Tapi kan bila ni kalau ni kau tok dia dengan. Maksudnya kalau ada orang bengkok je, bermain, so dia ni straight. Tak, bila dia bengkok dia akan jatuh. Jangan lebih gapek kan tuan kau kiu kan. Ya. Okay, mancing. Boleh pegang lah aku. Ya, boleh. Apa pegang-pegang? Macam mana ni? So nak stay je, so buka, lepas tangan tu bergerak, jangan berhenti. Bergerak. Okay. Saya nak Farida, cuba pusing. Jangan rekod saya. Ni, Fatimah, yang berjalan. Jalan. Tu. Duduk dia ni. So, Fatimah. Saya ikat lah. Laju. Boleh dah. Aku 58 Kau Fatimah. Naik terus ni. Macam pakai kasut. Pernah pakai kasut tinggi. Terus straight. Macam dia. So, okey. Sekarang dia macam ada ni. So, ni seorang. Dua orang pegang ni, buat X tangan. Yang ni Farida kat belakang. Tolak dia. Semua dia luar. Ini okey. Lepas tu pergi cepat-cepat di depan. Takut tak boleh. Tak kira apa. 1, 2, 3, go. Sambung kan dosa dia. Satu, 2, 3. Janganlah beratkan mereka. Terus tarik nafas. Jangan beratkan belakang, berat depan. Yang ni kena tolak ke ni. Bangunkan dia. Satu, 2, 3. Go, up. 1, 2, 3. Go. Tarik. Aku rasa Okay, go. Alia.
Kejap, kejap. Ni, angkat duduk. Pegang duduk. Yang tu, dua tangan. Ini, betul. 1, 2, 3, go! Allah. 1, 2, 3, go! Jangan jatuh. Aduh lah kalian ni pedas lah. Okey, naik atas kursi. Ini nak barang. Lembek dah kepala. Betul. Macam mana? Lantai lah bunyi bagus ya. Sikit lagi. Jangan. Yes. Aduh lah. Boleh masuk bersama. Langkah. Tak boleh lah. Campak dekat dinding, dekat tiang. Aku ni salah. Jalan je terus. Tapi dia dapat tu. Jangan betul. Jangan tolak aku. Abang lah pasal pusing lah. Jangan mati. Ingat tak Ini nak pesen apa dia? cecak kau. Ni. Satu kaki ke belakang. Pegang dulu, satu kaki ke belakang. Kaki dominan ke belakang. Okey. Lepas tu turun. Alright. Itu baru dekat. Pusing. Okey. Belakang habis ni. Lagi. Lepas tu pusing badan. Pusing boleh. Saya nak pusing di situ. Dia macam ni. Ni. Itu support. Tak ada. Kaki tu stay, kaki belah kanan stay, kaki kiri tu kat depan. Kaki kanan tak betul. Kaki kanan dah betul, kaki kiri. Macam tu. Wah. Okey, belakang sikit. Jangan bergantung. No. Faham Okey, so terus gerak. Ya, aku depan. Yang belah kanan akan jadi tahan. Aduh. Sekejap, tak boleh naik. Kanan boleh. Okey. Lepas tu crosskan dia masuk dalam Sini. ah Sini.